Alamak, ada distraction pula. Ya Allah, sejujurnya aku hanyalah insan biasa. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. So, aku hari ni dah datang daripada, hari ni naik kerja daripada Hulu Langat. So, kalau Hulu Langat, macam ni lah dianya, yuk. Pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tapi nak kena lie, aku rindu juga suasana pagi Hulu Langat. Cumanya I'm here because of current circumstances lah dekat rumah sewa aku. So rumah sewa aku apparently is going on a process of a work in progress. So let's leave it there for the time being. Aku tak tahu apa sebenarnya akan jadi dekat rumah sewa tu, tapi kita tengok aku akan masuk balik ke tak. Kau ni kelang kabut lah ayam tu. Seranaknya. Oh my god, aku nyampah lah setiap kali aku terlupa nak apa nama, pakai D-ring. Iya. Oh. Takut, tapi bismillahirrahmanirrahim. Tu antara favourite corner kat sini ke. Tapi ni antara favourite jalan kat yang akan diingati sebab sekolah. Oh, sekolah cuti. Tempat lalu. Harap tak ada siapa buat surprise lah kat luar. Kan. Ya. Alhamdulillah sekolah tengah cuti ya tuan-tuan dan puan. Mak patutlah jalan aman. Ini kalau aku gerak timing biasa ni, I mean kalau timing tak sekolah ni, kalau timing sekolah ni, jalan jam panjang ni. Kita ikut rentak berada depan ni je lah. Aku malas nak laju-laju kalau dah start jam macam ni kan. So dah tak boleh laju macam tadi dah. Nak laju macam tadi kena jalan clear you. I takut you. Ini sangat tau, bukan tempat lain. Sekejap, kita perhati lah ada abang motor kat situ. Okey, jauh okey. Bila aku punya visor ni memang dah penuh dengan nyamuk.
Aku tunggu Proton ni pas motor tu dulu, baru aku jalan speed. Thank you Oh, aku dah mula rasa dia kurang grip. Dia ada tapi dia kurang. Sebab belah kiri mostly use lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. It's okay. Mantap. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Welcome back to the channel korang. Good morning, good afternoon, good night, good evening. Aku memang tak suka kalau nak potong-potong kat sini. Okey je. Sebab dekat sini jalan dia basah dan bercat. So dia tak sesuai. Dengan 4x4 dia layan corner.
Diorang dah turap lah jalan ni. Alhamdulillah diorang dah turap lah. Ni yang nampak tu. Kalau tak sebelum ni kiri kanan ada minyak. Ni at least okey lah, dia dah turap belah kiri. Apa aku punya visor penuh siut dengan serangga. Memang kena bersihkan dulu lah sampai office kan. Ya 7.30. Oh my. Dia ni kenapa? Dia main phone apa? Ngantuk. Bagi bas lepas dulu, lepas tu baru Myvi boleh masuk. Yes, Myvi, mantap Myvi. Bawa kumpul leko belum masak. Mana datang? Ada lori ikan ke tadi? I tak perasan lah you. Alamak bang, tempat lalu bang. Kau nak usah wek, kau usah seorang-seorang lah. Alamak. Aku macam biasa nak pergi kerja. Tapi kelainan hari ni adalah aku gerak kerja daripada Hulu Langat pagi tadi. So agak seronok di situ. Sebab cuaca pagi pun memang best kat Langat kan. Aku dapat enjoy suasana pagi Langat lah hari ni. And alamak, ada distraction pula. Ya Allah, sejujurnya aku hanyalah insan biasa. Apa nama, aku risau kak pagi ni macam nak hujan. Berat kak daripada pagi tadi. Tapi langit berat kak daripada pagi tadi. Tapi tak ada hujan-hujan. Okey lah tu, alhamdulillah. Iha. Pergi pakcik, saya tak berani. Terbang ke pakcik is so fly. Dan sempat ke Sempat ke 7.36 pergi office. Sempat ke oh, aku makin skema. Kalau dulu boleh lah lagi aku nak gagah apa, jalan je. Tapi ni Mengikut je lah traffic light. Apa dah hal. Seronoknya nak juga pakai skuter. Tak ada cemboy, bukan macam tu. Orang gurau je tau cemboy. Tolong lah orang kat traffic light ni. Janganlah tau. Kita kat traffic light ni, kita kena bekerjasama. Ramai orang ni. 2, 1, 0. Ihau. Bismillahirrahmanirrahim. Seronoknya jalan kosong. Okey, seronok pagi ni. Santai.
jalan basah so aku tak yakin. Sebab aku tak pernah training road basah lagi. Maksudnya aku tak pernah skidding road basah. Kalau aku pernah try skidding road basah, maybe aku berani sikit kot. Tapi tak pernah. Tak mahu basah. Iya. Baik, sila. Jangan masuk kanan tau. Thank you. Sejujurnya saya ingin cuba mengerti manusia-manusia yang tak bagi signal ni kenapa tak bagi signal. Rosak ke signal tu? Kalau signal rosak, fahamlah saya. Tapi kalau signal tak rosak, aduh, otak dia lah rosak kan, tuan-tuan dan perempuan. Penatlah macam ni. Iya. Parking penuh lah tuan. Tepatnya